Belakang. Nampak Ya, separuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni saya jumpa, lama tak jumpa saudara. Senyum belum? Senyum. Belum sepupu saya. Macam kena pegang nampak kan. Kalau tegak sini nampak. Macam ni boleh. Tapi muka Tak nampak. betul. Tak boleh pegang lah. Ya, saya malam ni petang ni kami dah lama tak jumpa. Kami dah jumpa dan saya kalau jumpa Abelong ni, sepupu saya panggil Abelong lah, Syekh Rizal. Dia selalu tanya pasal silsilah hadis atau periwayatan hadis lah. Jadi saya bawa buku saya kepada almarhum guru saya, Ustaz Zaidi Abdullah, Menuju Kebahagiaan Sejati lah, 10 Sa'adah. Ini pun saya kena nak kongsi-kongsi yang mana yang sesuai untuk orang-orang macam biasa-biasa je lah. Tu nak pakai cap ni pun rasa macam tak sesuai kat, tapi tak apalah. Nak jumpa susah lah kan. Hujan-hujan keluar ni. So, kita jumpa kat Tanjung Malim. Saya duduk jalan, sepupu saya ni duduk mana tu? Di Ipoh. Kita harap dia pun banyak bersuara lah hari ni. Kalau saya seorang cakap penat kat. Okey. Jadi, sekejap.